Assalamualaikum. Okey, kembali lagi ke kebun Matuah Beja. Hari ini 11 hari bulan Disember 2025. Okey, yang ni kalau kata kita tengok ini pokok abiu. Abiu kita tanam selang-seli dengan pokok Matuah. Abiu lebih kurang dalam 12 pokok. Okey, inilah keadaan pokok Matuah setelah berumur 8 bulan. Lebih kurang 8 bulan. Nak masuk 8 bulan. Ini progres dia. Ada macam-macam saiz. Pokok pun macam-macam pattern. Buat masa ni tak decide lagi sama ada nak style apa. Dia ada style yang apa kata, tarik bagi dia bongkok, lepas tu dia naik dia punya tunas di batang bawah. Saya tengok ramai juga yang buat macam tu. Dan satu lagi yang potong lah, yang paling mudah. Cuma potong tu pun ada macam-macam. Ada setengah tu tunggu pokok tu dah besar, orang kata saiz batang dalam 2 inci ke 3 inci, boleh potong dalam lebih kurang tinggi 7 kaki. Ada juga yang batang dalam 1 inci dah pun boleh potong paras peha. And yang ni saya ingat saya biar dulu. And tu pun dah ada dah yang keluar. Macam kalau tengok yang ni kan, yang ni dah mula dah keluar. Dah mula dah keluar tunas yang bawah. Jadi kita biar dulu, tengok rentak dia macam mana. Dan kalau yang sebelah sana, kalau kata tuan puan tengok, tu yang besar batang nak masuk 2 inci, 1 inci dah lebih dah. 1 inci nak masuk 2 inci. Kan, jadi kita biar dulu, bagi dia naik dulu, tengok macam mana kan. Cuma yang saya risau sekarang ni, dah penghujung musim tengkujuh. Kan, walaupun kata ramalan sampai Januari, tapi keadaan tengok sekarang tu cuaca hujan pun dah makin kurang kan. Maknanya pokok dah nak kena fikir macam mana nak siram. Pokok nak kena siram macam mana. Nanti abiu lah tanam. Abiu rumput tu saya ingat saya nak kena potong juga, bagi pendek sikit. Sebab bila kita nak pergi daripada pokok ke pokok tu, bila rumput panjang sangat tu risau juga kan. Jadi mungkin saya akan potong bahagian dada, bahagian parit untuk laluan kan. Sebab di bahagian pangkal pokok, saya ingat saya tunggu tengok dia macam mana. Kalau saya cuci pun mungkin, saya mesin pun mungkin saya mesin bahagian pokok pisang kan. Pokok pisang, pokok yang Matuah tu saya biar dulu. Sebab takut bila rumput pendek sangat, dia panas kan. Dia panas. Cumanya pisang, saya tengok mungkin saya nak kena check balik kaedah pembajaan. Ya, ada yang gemuk, ada juga yang kurus. Mungkin ya, SOP pembajaan pisang nak kena tambah baik, supaya pokok pisang lebih sihat. Tapi kalau ni ikut tu, saya tengok tu alhamdulillah lah. Dan cuma mula-mulanya pisang ni saya tak letak langsung baja organik. Baja organik ada juga yang kata baru tanam eloknya baja organik. Habis saya terus baja kimia, cuma saya letak sikit je baja kimia.
Yang sebelah belakang ni kita tengok, ya, pokok motor dah mula membesar. Sekarang yang depan tu kita nampak dah apa ni agak besar. Yang belakang ni kebanyakan dia sederhana. Kalau kita compare dengan pokok pisang tu kan, nak nampak ujung-ujung je kan. Jadi saya ingat ya baja nak kena maintain. Harap dengan apa orang kata sistem siram masih manual, pokok dapat tumbuh dengan baik kan. Sebab memang saya harapkan hujan kan. Yang baru-baru tanam je saya siram guna apa, guna badi. Ya, sistem tu tak boleh nak set up lagi. Saya ingat saya kena set up bansal dulu kan. Ya, kalau set up tangki pun apa orang kata, kalau bansal store tu tak ada, susah nak letak enjin apa semua. Dan satu pula, saya rasa elok saya buat teduh tempat apa ni, sokong bagi elok sikit tempat nak letak tangki air ya. Dan satu pula, bila di tempat tu elok, ialah kerana tempat tu tak senang kita nak buat kerja-kerja apa orang kata maintenance tangki air ke, nak guna tangki air ke macam mana. Saya nak tanam banyak pisang, takut apa orang kata terlampau banyak jadi mengganggu pembesaran pokok mentua. Dan bila tengok kebun yang tengah mentua, pisang di tanah berapat, dia mentua memang cukup suka. Tambah pula dengan pisang, yalah sejuk. Lepas tu nak kata orang kata apa, geduk sangat pun tak kan pokok pisang. Kalau tanam pokok besar tu mungkin dia macam berebut cahaya matahari apa kan. Okey, saya rasa yang tu je untuk petang ni. Okey, terima kasih semua. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberkati oleh Allah. Okey, Assalamualaikum.